Okey. Okey. So kita tengok bab 2 pula. Bab 2 tingkatan 4 kelas. Bab 2 tingkatan 4 ni cuba awak tengok. Sebanyak-banyak negeri ni. Ini pun sama. Ada banyak tak negeri yang keluarkan nasionalisme kelas? Tak kan? Tak ada kan? Banyak negeri yang tak berani nak target nasionalisme. Okey, sebab nasionalisme adalah topik, kalau pendapat saya lah sebagai cikgu sejarah, antara 20 bab tingkatan 4 dengan tingkatan 5, 10, 10, 20 bab. Bab yang paling susah, paling banyak, paling pening nak baca, nak hafal, nak memahami adalah bab 2 tingkatan 4. Sebab dia sangat banyak. Jadi, Kedah dia tak keluarkan soalan nasionalisme, Kelantan pun tak keluarkan, Selangor pun dia tak keluarkan. Tapi Selangor set 2 dia keluarkan tentang perjuangan Persatuan Melayu, dan Persatuan Cina dan India. Okey, Pahang pun tak ada, SABK pun tak ada, SMKA pun tak ada. Okey, tapi dekat Terengganu dia keluar tentang peranan golongan intelektual. Okey, kesedaran nasionalisme. So peranan golongan bijak pandai ni, apa kesan dia kepada sosial dan sebagainya. Perak tak keluarkan, Kuala Lumpur tak keluarkan, Melaka tak keluarkan, Negeri Sembilan tak keluarkan. Jadi apa pendapat awak? Perlu ke baca nasionalisme? Saya rasa perlu baca. Cumanya penekanan itu mungkin awak boleh fokuskan kepada bab topik, subtopik awal nasionalisme. Mungkin bahagian yang revolusi keagungan ke Amerika ke, sebab yang tu pun tak keluar lagi. Mungkin kita boleh andaikan yang tu boleh keluar. Okey. So bab 2 tingkatan 4 kurang popular bagi trial 2026. Okey, kita tengok pula bab 3 tingkatan 4. Okey, bab 3 tingkatan 4 ni agak banyak negeri yang masukkan. So kita tengok negeri mana tu. Yang pertama adalah Kedah. Okey, Kedah keluarkan pendudukan Jepun. Okey, Kedah keluarkan pendudukan Jepun pada esei nombor 5. Kelantan dia keluarkan di esei nombor 5 juga. Okey, Selangor tak target Jepun. Okey, tapi Pahang target kekalahan Jepun. Tindakan bintang 3 dan tindak balas orang Melayu terhadap pendudukan Jepun. Okey, SABK tak keluarkan. Okey, tapi SMKA dia pelik sikit. SMKA dia keluarkan Perang Dunia Pertama. Okey, Perang Dunia Pertama pun antara target juga yang dibunyi-bunyi. Sebab apa tahu? Sebab dah lama sangat tak keluar Perang Dunia Pertama. Dia selalu keluar kelas. Perang Dunia Pertama selalu keluar, tapi sebab 2-3 tahun kebelakangan ni dah lama tak keluar. Jadi ramai target PD1 keluar balik. Okey, dan Terengganu pun keluar. Terengganu pun keluar perang pendudukan Jepun. Perak keluar Perang Dunia Pertama. Okey, kat soalan nombor 1, soalan struktur nombor 1. Kuala Lumpur tak keluarkan. Melaka PD1, Negeri Sembilan pun PD1. Okey, jadi mungkin kita boleh fokuskanlah terhadap topik. Jadi awak boleh take note lah pendudukan Jepun dan Perang Dunia Pertama. Ni banyak jugalah yang negeri yang target Perang Dunia Pertama dan dan pendudukan Jepun. Okey, 4. BMA. Bab 4 tentang BMA. BMA ni pun um, kurang mendapat sambutan. Sorry, bab 4. Ya, kurang. So mari kita tengok. Okey, negeri mana yang hanya keluarkan? Kedah. Kedah dari dalam soalan struktur nombor 2, BMA dia keluar. Sebab gagal BMA dan MU. Macam mana penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union. Okey, Kelantan. Kelantan dia keluar latar belakang. BMA keluar. Selangor set 1 tak ada. Selangor set 2 ada MU, Malayan Union. Okey, Pahang keluar penyerahan Sarawak. Agak pelik sikit lah sebab dia keluarkan soalan yang dah antara yang latest lah keluar penyerahan Sarawak. SABK dan SMKA tak keluar. Okey. Terengganu tak keluar. Terengganu tak keluar. Perak keluar MU, Malaya Union. Okey, siapa geng Perak dah pernah buat soalan ni. Esei nombor 5. Okey, Kuala Lumpur dia keluar BMA dan MU. Nampak? BMA dan MU ni dia macam adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri, adik-beradik jauh. Dia boleh keluar asing-asing dan dia boleh keluar sekali sebab dia berkaitan antara satu sama lain. Okey, Melaka Negeri Sembilan tak keluar dalam apa-apalah tentang bab 4. Okey, jadi kalau awak nak fokus ke pun kelas, mungkin dah start daripada sekarang, mungkin awak boleh baca tentang BMA dan MU. Tapi saya rasa topik BMA MU ni very easy, sangat senang untuk memahaminya BMA dengan MU. Okey, asalkan awak faham kronologi. Okey, so bab 5 tingkatan 4. Kita tengok bab 5 tingkatan 4 Kedah. Okey, Kedah tak keluar.
Kelantan pun tak keluarkan, tapi dekat Selangor, isi nombor 5. Keluar PTM 1948, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia tanya tentang ciri-ciri PTM. Saya harap pelajar-pelajar yang akan menghadapi SPM ni, setakat ciri-ciri PTM, apa huraian kepada ciri-ciri PTM, MU. Saya harap benda-benda tu awak dah dapat at least 6 markah. Tak perlu banyak pun. Kalau 4, contoh ciri-ciri PTM ada 4, awak dapat hafal 4 fakta, yang selebihnya huraian 2 pun dah cukup dah sebenarnya. Itu harapan saya sebagai persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan. Okey. Lepas tu Selangor set 2 tak ada. Pahang tak ada keluar tentang PTM 1948. Tapi SABK dia keluar tentang PTM 1948, faktor penubuhan dan ciri-ciri. Okey, SMKA tak keluar. Okey, dan negeri lain, Terengganu, Perak, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan tak keluar PTM 1948. Sebab PTM ni antara soalan yang popular selalu keluar juga. Cumanya mungkin tidak perlu beri penekanan. Tapi kalau awak rasa, cikgu saya rasa naluri hati saya kata keluar, ya tak kisah. Silakan baca. Okey. So kita pergi bab 6. Bab 6 tentang komunis. Okey. So Kedah dia keluar tentang isi nombor 6 tentang komunis, kemasukan ideologi, kesan darurat. Okey, Kelantan tak keluar. Okey, Kelantan tak keluar tentang komunis. Selangor pun tak keluar. Selangor set 2. Komunis keluar tentang latar belakang PKM dan perang saraf. Okey. Pahang tak keluar. Okey, Pahang tak keluar. Pahang tak target langsung Jepun komunis. Manakala SABK dia keluar tentang komunis, SMKA dia keluar tentang rundingan baling. Rundingan baling tu berlaku antara siapa dengan siapa? Tengku Abdul Rahman dan pemimpin Parti Komunis Malaya Chimpeng. Okey. Dan Terengganu. Okey, kita tengok Terengganu bab 6. Komunis dia keluar tentang kesan darurat, politik dan sosioekonomi. Perak keluar tentang komunis, tindakan komunis dan usaha menangani darurat. Kuala Lumpur tak keluar. Melaka keluar komunis. Negeri Sembilan keluar komunis. Jadi apakah tafsiran awak kelas? Perlu ke tak perlu baca komunis? Saya tak tahu awak punya pandangan macam mana, tapi pandangan saya, bacalah komunis. Bacalah komunis dia kalau keluar komunis, dia macam ni. Dia mesti keluar Jepun dan komunis ni dia macam rempah ratus dalam peperiksaan. Dia mesti keluar sama ada komunis ke ataupun Jepun. Kadang-kadang dia macam tu tau. Ataupun kalau dia tak keluar dekat fakta kan, dia keluar dekat kebat. Contohnya dia bagi gambar dia bagi gambar duit wang mata wang Jepun yang pokok pisang tu ke. Dia mesti ada elemen antara komunis dengan Jepun. Dia macam perasa dalam peperiksaan. Jadi saya rasa Jepun dengan komunis ni saya rasa tu benda basic lah untuk pelajar memahami walaupun sedikit. Okey, walaupun tak full, at least awak ada sedikit pengetahuan tentang Jepun dan komunis. Okey, bab 7. Kita lihat bab 7. Okey, cikgu pergi ke sini sikit. Okey, bab 7. Kedah tak keluar. Okey, Kedah tak keluar, Kelantan tak keluar, Selangor set 1 tak keluar, tapi Selangor set 2 dia keluar tentang kerjasama politik. Okey, kerjasama politik. Pahang dia keluar tentang CLC. Okey, SABK tak keluar, SMKA tak keluar. Okey. Di Terengganu, okey, keluar sistem pendidikan. Contohnya jawatan kuasa, kepentingan pendidikan seragam. Okey, Perak keluar tentang sistem pendidikan. Sekolah Vernakular Cadangan Pendidikan di Sarawak dan Sabah. Yang ni agak susah lah untuk negeri Perak pada tahun ini. Soalan isi nombor 6 ni. Kuala Lumpur dia keluar tentang CLC. Negeri lain tak ada. Jadi mungkin pendidikan dengan CLC antara topik ataupun topik yang target jugalah, sebab jarang keluar kan pendidikan. Pendidikan tu target berapa tahun dah, saya rasa tak keluar-keluar. Mungkin awak boleh bagi fokus. Okey. Seterusnya bab 8. Okey, bab 8 tentang pilihan raya. Okey, Kedah tak target, Kelantan tak target, tapi Selangor target pilihan raya. Okey, pilihan raya, peringkat pilihan raya, perkembangan pilihan raya dan sebagainya. Selangor set 2 tak ada. Pahang keluar tentang pilihan raya, SABK tak ada, SMKA tak ada. Okey, dan negeri lain Terengganu tak ada, Perak tak ada, Kuala Lumpur tak ada, semua tak ada. Jadi mungkin pilihan raya bukan pilihan pada tahun ini, tapi
Tapi jangan terlalu selesa. Okey, at least bacalah sikit tentang pilihan raya. Okey, walaupun banyak negeri yang tak keluarkan dalam trial, tapi mungkin tiba-tiba dia plot twist keluar dalam exam SPM. Biasanya macam tu lah. Okey, dan 9. Oh, 9 ni antara banyak lah yang keluar. Okey, jom tengok 9. Cuba tengok. Kedah keluar Suruhanjaya Red. Kelantan keluar Suruhanjaya Red. AC nombor 6, AC nombor 7. Selangor keluar Suruhanjaya Red. Selangor Set 2 tak ada, Pahang tak ada, SMBK tak ada, SMKA tak ada. Okey. Dan kita lihat Terengganu. Terengganu tak ada, Perak tak ada, Kuala Lumpur ada Suruhanjaya Red. PTM Melaka keluar PTM 1957, kandungan perjanjian PTM 1957, dan Negeri Sembilan keluar Suruhanjaya Red. Jadi Suruhanjaya Red perlu ke baca? Perlu. Tolong take note sikit. Suruhanjaya Red tolong baca. Okey, bab 9 tingkatan 4. Dia akan keluar dekat essay nombor 6 ataupun essay nombor 7. Dan akhir sekali bab 10 tingkatan 4, kita tengok tak ada daripada Kedah, Kelantan, Selangor, Set 1, Set 2, Pahang, SMBK tak ada keluar tentang bab 10. Cumanya dekat SMKA dia keluar persediaan merdeka. Nampak? Okey, peranan jawatankuasa fizikal. Senang ni SMKA. Okey, dia keluar dekat essay nombor 6. Dan bagaimana pula dengan okey, negeri lain? Negeri lain tak ada, langsung tak ada. Okey, bab 10. Terengganu tak keluar, Perak tak keluar, Kuala Lumpur tak keluar, Melaka tak keluar, Negeri Sembilan tak keluar, tak keluar. Okey, maknanya mungkin bab 10 tingkatan 4 kurang popular dalam soalan trial tingkat 2026. Okey, so adakah kelas awak dapat apa yang cikgu jelaskan pada hari ini? Sedikit analisis tentang tingkatan 4 dalam soalan trial 2026. Jelas ke? Ada soalan ke? Jelas. Jelas Okey, adakah awak take note topik-topik yang kita suruh baca buat persediaan awal tu? Dah Ya. Good. Okey, so kita pergi tingkatan 5 pula. Okey, tingkatan 5. Bab tingkatan 5. Okey, so kita tengok bab 1. Okey. So macam mana ni? Okey, ada 11 negeri. Okey. Jadi kita tengok bab 1. Agak kelakar. Cuba tengok Kedah ada tak? Tak ada. Kelantan ada tak? Selangor ada tak? Selangor Set 2 tak ada. Semua Pahang tak ada. SMBK tak ada. SMKA tak ada. Terengganu pun tak ada. Perak pun tak ada. Kuala Lumpur pun tak ada. Melaka pun tak ada. Negeri Sembilan pun tak ada. Mana pergi bab 1 tingkatan 5 ni? Sebab tahun lepas saya rasa dah keluar bab 1. Dia kan awak. Dia kan bab 1 tingkatan 4 dengan bab 1 tingkatan 5 ni, depa kan kadang-kadang kan soalan pattern soalan ni dia suka gila-gila tau. Kalau tahun lepas dah keluar bab 1 tingkatan 5, untuk SPM yang tahun depan kemudiannya dia tak akan keluar dah. Dia akan keluar yang tingkatan 4 pula untuk soalan nombor 1 ataupun soalan nombor 3. Struktur ataupun esei nombor 5 ataupun esei nombor 7. Dia akan gila-gila macam tu. Jadi tahun ni hampir semualah. Cumanya ada negeri yang tak keluarkan lagi. Contoh MRSM. Saya tak ada analisis MRSM. Kalau kita boleh tengok MRSM dengan SBP, mungkin kita boleh tengok ada tak keluar bab 1 tingkatan 5. Tapi setakat 11 negeri ni tak ada keluar. Jadi mungkin kita boleh sekadar mengetahui sajalah soalan yang mungkin keluar daripada bab 1. Contohnya kedaulatan kan. Kedaulatan ada berapa jenis kelas? Siapa boleh bagi tahu kat cikgu kedaulatan ada berapa jenis? Kalau awak boleh jawab jawapan soalan cikgu. 4. Okey. So sepatutnya awak tahulah jenis kedaulatan tu ada 4. Yang pertama kedaulatan tradisional, yang kedua kedaulatan moden, yang ketiga kedaulatan undang. Antarabangsa. Yang keempat kedaulatan antarabangsa. Kalau awak boleh cikgu tanya kelas kedaulatan ada berapa jenis? 4. Apa 4 tu? Boleh hurai, boleh bagi tahu 4 fakta. Dan cuba hurai sikit, ada 2 huraian. Maknanya awak dah perfect untuk bab tu. So cukuplah sekadar mengetahui. Mungkin penekanan yang khusus tu tidak perlu sangat. Tapi sekadar tahu bila orang tanya bab 1 tu boleh cakap macam tu, it's enough to you. Cukuplah sekadar itu. Itu maksud cikgu lah untuk bab 1 tingkatan 5. Apa maksud kedaulatan? Kekuasaan tertinggi. Benda-benda yang macam common ataupun benda yang simple macam tu patutnya dah ada lah dalam awak punya
awak punya pemahaman dalam subjek sejarah. Okey, so kita tengok bab 2 tingkatan 5. Okey, bab 2 tingkatan 5 pun agak kurang popular lah. Okey, Kedah tak keluarkan, Kelantan pun tak keluarkan. Selangor keluar perlembagaan. Okey, contohnya Undang-Undang Negeri Melayu dan Sejarah Pengumbalan Perlembagaan. So sejarah pengumbalan perlembagaan ni antara yang jarang keluar. Okey, Selangor set 2 tak keluarkan, Pahang tak ada, SMBK tak ada, SMKA tak ada. Okey, Terengganu pun tak ada, Perak pun tak ada, Kuala Lumpur pun tak ada, Melaka pun tak ada, Negeri Sembilan pun tak ada. Maknanya mungkin bab 1 bab 2 ni kurang popular bagi tahun 2026 dalam trial 2026 negeri-negeri di Malaysia. Okey, tapi jom kita tengok bab 3. Bab 3 ni banyak ya kelas. Saya rasa bab 3 awak memang kena kau-kau hafal daripada depan sampai belakang. Okey. So dia keluar tentang apa? Apa RB ni kejap. Raja Berperlembagaan. RB. Okey, Kedah dia keluar tentang Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen. Okey, aspek keunikan dan cara keunikan. Dia keluar tentang Raja Berperlembagaan. Kelantan pun keluar tentang pemerintahan beraja, tapi dia keluar soalan tentang warisan Kesultanan Melayu Melaka dan pemerintahan beraja selepas merdeka. Sekali lagi lah keluar Raja Berperlembagaan. Selangor keluar tentang ciri demokrasi, pengasingan kuasa. Selangor set 2 keluar tentang Yang di-Pertuan Agong bidang eksekutif perundangan. Pahang keluar tentang demokrasi berparlimen. SMBK tak keluar. SMKA keluar Yang di-Pertuan Agong. Okey, Terengganu keluar tentang pengasingan kuasa parlimen, fungsi parlimen. Okey, Perak keluar tentang Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen, tapi dia fokuskan tentang peranan MRR, Majlis Raja-Raja. Kuala Lumpur keluar YDPA, Melaka keluar tentang YDPA, tapi soalan tu banyak lebih kepada amalan demokrasi berparlimen, dan Negeri Sembilan pun keluar tentang YDPA, bidang kuasa YDPA. Jadi kelas, tanya diri sendiri, perlu ke tak perlu baca tentang YDPA, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan? Saya rasa sangat perlu. Jadi bab 3 tingkatan 5 mungkin dah boleh start untuk persediaan awal sebab dia agak popular lah. Okey, dia agak popular bab 3 tingkatan 5. Banyak banyak, tapi dia tak keluar yang sama. Dia keluar pelbagai. Raja Berperlembagaan, Demokrasi Berparlimen, MRR, YDPA, bidang kuasa YDPA. Okey, jadi sebab soalan dia boleh keluar macam-macam, tapi bab 3 tingkatan 5 ni perlu beri perhatian. Okey. So kita tengok bab 4 tingkatan 5, Kedah tak keluar. Okey, Kelantan dia keluar tentang sistem persekutuan. Faktor yang kukuhkan persekutuan. Okey, Selangor keluar tentang kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, bentuk kerjasama Eskom, Reskom. Ingat bagaimana di Sabah dan Sarawak. Okey, untuk apa? Untuk menghalang komunis dan Sulu tu. Okey, Selangor set 2 tak keluar. Pahang keluar tentang persekutuan, maksud persekutuan. Okey, SABK keluar tentang persekutuan, SMKA keluar tentang kerjasama, KPKN, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Terengganu tak keluar. Okey, Perak keluar tentang kerjasama KP dan KN. Kuala Lumpur keluar tentang kerjasama KP dan KN. Melaka keluar tentang KP dan KN. Sekali lagi Negeri Sembilan keluar tentang KP dan KN. Jadi perlu tak baca? Kalau saya clearly memang perlu baca lah. Okey, sebab terlalu banyak sangat negeri yang keluarkan dalam trial. Okey, kita pun tak tahu SPM keluar soalan apa. Saya pun tak tahu. Tak ada siapa tahu keluar soalan apa kan. Tapi analisis berdasarkan soalan trial, mungkin kita boleh bagi perhatian kepada topik-topik tersebut. So, kerjasama KPKN dan persekutuan. Tolonglah baca. Okey, bab 5 tingkatan 5. Okey, Kedah tak ada. Kelantan tak keluar, Selangor pun tak ada, tapi Selangor set 2 dia keluar tentang konfrontasi. Konfrontasi Indonesia, ingat, Pahang tak keluar, SMBK tak keluar, SMKA tak keluar. Okey, Terengganu keluar tentang pembentukan Malaysia serta konfrontasi Indonesia. Perak tak keluar, Kuala Lumpur tak keluar, Melaka tak keluar, Negeri Sembilan tak keluar. Jadi kalau awak nak baca pun mungkin awak boleh fokuskan terhadap konfrontasi Malaysia. Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Okey, jadi mungkin boleh baca yang tu. Okey, bab 6. Okey, bab 6 antara bab yang banyak sangat keluar dalam trial negeri-negeri Malaysia 2026. Okey, so dia kedua dekat Kedah. Okey, cabaran dan isu. Kelantan pun keluar tentang cabaran dan isu. Cikgu pernah cakap dengan awak kan?
Kelas, betul tak saya pernah cakap ekonomi dalam tingkatan 4 dengan 5 ada DPN, ada DEB, ada DPN, ada ekonomi antarabangsa dan ada kerjasama cabaran sosioekonomi. Cuba awak tengok berapa banyak negeri yang target pembangunan sosioekonomi. Dia keluar. Nampak? Okey, so Kedah yang pertama dia keluar tentang cabaran, isu dan cara mengatasi. Okey, Kelantan keluar tentang sosioekonomi. Okey, tapi Selangor set 1 dia keluar tentang tragedi 13 Mei. Tapi set 2 dia tetap target, Selangor tetap target sosioekonomi. Pahang tak keluar. Okey, SABK dia keluar tentang 13 Mei. SMKA, pembangunan sosioekonomi. Sekali lagi, okey. Terengganu tak keluar. Perak tentang ekonomi, pembangunan ekonomi ni. Kuala Lumpur, pembangunan dan sosioekonomi. Melaka, pembangunan dan ekonomi. Negeri Sembilan, pembangunan dan ekonomi. Korang nampak tak? Walaupun saya tak tahu soalan trial negeri-negeri keluar macam mana, tapi pendapat saya tentang soalan ekonomi, saya rasa semua cikgu-cikgu sejarah, dia akan suruh pelajar dia baca tentang cabaran dalam sosioekonomi, pembangunan sosioekonomi. Jadi, topik ni, bab 6 ni agak susah. Pada saya dia agak susah lah. Tapi untuk pelajar cemerlang dia tak ada masalah. Tapi pada saya untuk awak faham bab 6 ni dia agak susah. Tapi advantage lah dekat awak semua. Sebab sekarang awak masih ada masa untuk belajar dan memahami bab 6. Okey, jadi mungkin awak boleh tengok bab ni. Cuba fahamkan. Cuba hafal kalau boleh. Dan kita harapkan keluarlah dalam kebanyakannya dia akan keluar dekat struktur nombor 4 ataupun esei nombor 8, 7 ataupun 8. Okey, jadi kalau dah hafal tu saya rasa awak akan mampu menulis dengan baik. Jadi saya punya pendapat samalah dengan trial punya soalan yang keluar pada tahun 2026. Okey, so ramailah yang target sosioekonomi ni. Sebab apa? Sebab macam cikgu cakap dah, DEB dengan DPN tu dah banyak kali sangat keluar. Memang dah berkali-kali keluar DEB, DPN, DEB, DPN. Tapi kita tak tahu kalau dia nak U-turn. Soalan sejarah ni kadang-kadang dia suka U-turn, dia suka buat benda pelik. Tiba-tiba kalau dia U-turn dekat DEB dan DPN, mampus saya nak jawab dengan awak kan. Tapi janganlah lupakan DEB dan DPN juga. Okay, so senang je. Nak jalan selamat kelas, DEB, DPN, sosioekonomi, ekonomi antarabangsa, 4 benda tu, ekonomi dalam bab sejarah tingkatan 4 dengan 5 tu, awak bacalah 4-4. Awak kuasailah 4-4. Jadi saya harap satu soalan dekat kertas awak tu, nombor 1 dengan nombor 9 tu, awak dah boleh jawab dah. Sebab apa? Awak dah memang confident dengan soalan tentang ekonomi. Okay? Kita pergi kepada nombor bab 7. Okey, bab 7. Yang ni saya suka. Sebab soalan bab 7 senang, tingkatan 5. Okey, Kedah dia keluar tentang rukun negara. Okey, cuba tengok Kedah dia keluar graf Okey, Kedah pelik sikit dia keluar graf. Nanti kita buat soalan graf dia. Okey, Kelantan dia keluar tentang rukun negara. Selangor set 1 set 2 tak ada. Pahang keluar tentang rukun negara. SABK dia keluar tentang dasar pendidikan. Okey, nampak tak pendidikan sekali lagi target pendidikan bab yang tadi dengan pendidikan bab 7 ni antara kita target juga. Okey. SMKA rukun negara. Okey, SMKA keluar rukun negara. Terengganu pun keluar tentang rukun negara. Perak tak keluar, Kuala Lumpur keluar tentang rukun negara, Melaka keluar tentang rukun negara, Negeri Sembilan pun keluar tentang rukun negara. Jadi nak baca ke tak payah baca. Wajib baca tentang rukun negara. Tolonglah baca tentang rukun negara. Tapi jangan abaikan pendidikan. Pendidikan tu selit sikit juga supaya awak dapat juga pengetahuan tentang pendidikan. Bab 7. Okey. Dan kita pergi bab 8. Bab 8 Kedah tak keluar, Kelantan tak keluar, Selangor tak keluar. Okey, tapi Selangor set 2 dia keluar tentang DEB. Okey, dia keluar tentang DEB. Pahang. Tiba-tiba ada isu pembangunan dan sosial ekonomi dekat sini. Kenapa keluar kat sini pula? Okey. Terengganu keluar dekat DEB. Jadi yang lain tak ada. Jadi ada juga negeri yang target DEB dan DPN. Okey. Bab 9. Okey, bab 9 tingkatan 5. Ada tapi tak banyak. Okey. So Kedah dia keluar tentang dasar luar. Okey, Kelantan tak ada, Selangor tak ada, Pahang keluar tentang dasar luar cabaran. Okey, SABK keluar tentang dasar luar, SMKA tak keluar. Okey. Terengganu keluar tentang OIC. OIC ni antara target juga ya kelas. OIC 6. OIC 6 ASEAN. Antara yang target juga Okey, Perak pun keluar tentang PBB. Okey, KMM.
dengan PBB. Yang lain tak keluar. Jadi bab 9 tingkatan 5 ni mungkin boleh fokuskan lebih kepada dasar luar dengan yang kecil-kecil tu macam NAM, OIC. Itu yang tak pernah keluar lagi lah. Dan akhir sekali bab 10 kelas. Okey, bab 10 Kedah. Okey, bab 10 Kedah tak keluar. Tapi Kelantan, kita tengok keluar tentang ekonomi antarabangsa. Selangor keluar tentang ekonomi antarabangsa. Selangor set 2 keluar tentang ASEAN. Kan cikgu cakap tadi ASEAN. Okey, soalan target juga ASEAN. Pahang tak keluar. Tapi SABK dia keluar tentang isu global. Isu global pun antara yang target. Okey, isu global tak pernah keluar lagi Okey, cara mengatasi isu dadah, okey, dadah, pemandangan orang, penyakit-penyakit, isu global. Okey, sama juga dadah, cara mengatasi sempadan. Okey, dekat Terengganu tak keluar. Perak keluar tentang isu global. Okey, Kuala Lumpur keluar tentang ekonomi antarabangsa. Melaka keluar tentang isu global. Dan Negeri Sembilan pelik sikit. Dia keluar tentang isu kemanusiaan. Padahal dah keluar dah hari tu. Tapi dia keluar tentang isu kemanusiaan di Negeri Sembilan. Jadi nak baca ke tak baca cikgu bab 10 tingkatan 5 wajib baca. Tolonglah baca especially yang ekonomi dan isu global. Okey, so itu sahaja kelas. Ada soalan tak tentang analisis hari ini? Tak ada, faham. Tak Okey. ada. Apa kesimpulan selepas kita buat analisis? Adakah awak bersedia dengan kita telah sort kan tadi? InsyaAllah bersedia. Bersedia ya. InsyaAllah, cikgu. Okey, so kita dah ada kita dah ada panduan untuk persediaan awal menuju ke SPM. Hari ni keluar jadual kan? SPM sejarah hari apa kelas? Hari Isnin, Rabbit. 30 hari bulan 11. Kan? 30 November, betul tak? Betul. Ya, Tak kat sini yang ambil tasawuf Islam? saya. Nuha. Lagi? Ada lagi? Noha, maknanya awak memang kena buat persediaan yang awal yang sangat rapi sebab tasawuf banyak gila nak baca, tiba-tiba masuk sekali hari yang sama sejarah kitas 1, kitas 2. Betul tak Noha? Mm-mm. Saya dah tengok dah. Dia macam tahun lepas lah. Tahun lepas pun sama. Dia keluarkan sejarah paper 1, paper 2. Lepas tu petang tasawuf. Saya tengok budak saya dah macam zombie dah. Siapa yang ambil tasawuf Islam dengan sejarah. Sebab apa? Sebab diorang kena, cikgu saya tak tidur semalam. Cikgu tapi jangan buat macam tu bahaya. Jadi siapa yang agak tough sikit lah. Tahun lepas dengan tahun ni untuk paper sejarah. Sebab kita tahu paper sejarah memang kena banyak baca, kena hafal. Kan? Tiba-tiba dia masuk sekali dengan tasawuf. Jadi persediaan awal sangat diperlukan untuk menghadapi 30 November nanti. Tak lama lagi. Okey? Jadi itu sahaja untuk analisis. Sedikit sebanyak mungkin boleh bantu awak lah dalam cikgu cuma buka jalan je. Cikgu cuma buka jalan, tolong suluh sikit-sikit je dekat awak. Cikgu tak tahu apa yang akan keluar. Kat depan tu tak tahu apa yang akan jadi. Kita cuma boleh bantu macam ni sahajalah. Jadi terpulang kepada awak kelas. Persediaan itu bergantung kepada diri sendiri. Okey, kalau awak rasa cikgu saya okey je, nanti last minute saya baca lagi dapat hafal, awak teruskan. Tapi cikgu tak suggest lah awak buat macam tu. Okey, jadi at least topik-topik yang kita tengok banyak negeri keluarkan tu awak dah boleh buat persediaan awal dah. So bila dah masuk bulan 10 kan, awal bulan 10 tu kalau nak baca topik-topik yang macam tak popular sangat baru boleh baca sebab kita dah bersedia dengan topik-topik yang popular. Dia macam tu. Okey, bukannya topik popular kita baca last minute. Tak, jangan buat macam tu. Topik yang popular kena buat persediaan awal, topik yang tak popular kena buat persediaan lambat. Sebab yang lambat tu dia akan bantu awak kalau dia keluar. Yang awal ni sebenarnya memang dah ada dalam kepala otak ni. Jadi itu yang sepatutnya berlaku lah untuk pelajar-pelajar SPM. Okey, urus masa dengan baik. Okey, so hari ni kita buat soalan. SBP. Dah pernah buat ke soalan SBP? Korang dah buat ke kat sekolah soalan SBP? Belum. Soalan SBP, kertas 1 susah gila. Saya boleh cakap susah. Dia sangat susah. Kertas 1. Tapi saya nak buat kertas 2. Kertas 2 hari ni. Okey, kejap Cikgu buka kat awak. Ada
Soalan tak untuk cikgu, awak jangan diam tau. Kalau macam rasa macam tak faham, cikgu boleh tak minggu depan cikgu terangkan tentang topik tentang ekonomi tu. Awak minta je dengan saya sebab saya di sini untuk bantu awak. Jadi Adawiyah, Faris, Nuha, Hawa, saya di sini untuk bantu awak 4 pelajar saya ni. Jadi kalau awak rasa cikgu saya tak faham tentang topik ni, boleh tak minggu depan kita buat macam ni? Bagi tahu je. Kalau malu nak cakap dalam grup dekat ni kan, boleh PM personal dengan cikgu. Saya lagi suka kalau awak bagi tahu saya apa yang saya perlu buat untuk awak, untuk bantu awak. Okey, sebab kalau awak tak cakap apa-apa, awak sengap je, saya assume awak okey dan kita akan buat latihan je lah. Okey. So jom kita buat soalan nombor 1. Okey. So nombor 1 kita minta 1A kita minta sekejap. Jangan gerakkan dia. Okey. Okey, 1A kita minta Hawa buat. Okey, Hawa buat satu. Okey, 1A, 1B Nuha. Okey, 1C kita akan tengok jawapan Adawiyah. Okey, A je lah saya buat shortcut je lah. Adawiyah dan bawah tu Faris. Tulis je kat bawah tu. Boleh ke semua? Jelas ke? Boleh cikgu. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, Hawa 1A, Nuha 1B. Okey. Okey, so jawab macam exam lah. Okey. 4 markah, jangan banyak-banyak sebab tak payah banyak. Okey.
Okey. Sikit lagi tu. Siap dah ke? Ada pihak dengan Faris? Belum, belum. Yang lain boleh tengok jawapan kawan-kawan juga ataupun try buat sendiri pun boleh. Okey. Siap dah ke? Dah, cikgu. Okey. So, jom tengok soalan nombor 1. Okay, 1A. Very easy. Okay. Nama dua undang-undang yang berasaskan syariah. Okay. Ataupun dia akan tanya tentang undang-undang bertulis. Bila kita cakap tentang undang-undang bertulis, Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. So, saya lebih prefer pelajar-pelajar Semalang sekalian, nama undang-undang ni adalah nama khas. Okey, bila kita cakap tentang nama khas, HKM huruf besar. Okey, UULM huruf besar. Okey, kalau I prefer macam tu lah, tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Okey, tapi sebab dia nama. Okey, so B. Okey, jelaskan perkara berkaitan jenayah dalam undang-undang tersebut. Okey, so Noha buat soalan ni. Okey, tapi yang lain mungkin boleh fokuskan juga. Bila kita cakap tentang jenayah dalam undang-undang tersebut, awak boleh cerita tentang jenayah dalam hukum Kanun Melaka dan jenayah dalam Undang-Undang Laut Melaka. Okey, sebelum tu kita pergi dulu kepada revision sikit. Okey, hukum Kanun Melaka digunakan di mana? Darat ke laut? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Hukum Kanun Melaka digunakan di darat ke di laut? Darat. Darat. Okey, manakala Undang-Undang Laut Melaka guna Di laut. Okey, so dia ada perbezaan lah. Kalaulah dia tanya awak, namakan undang-undang yang diguna pakai ketika kesalahan di darat berlaku. So, keyword dia dekat darat, jadi awak kena ingat tentang hukum Kanun Melaka. Okey, dan vice versanya kepada Undang-Undang Laut Melaka pula lah. Okey, so kita tengok B. Perkara yang berkaitan jenayah dalam undang-undang tersebut, dia minta jelaskan 4 markah. Antara perkara berkaitan jenayah dalam undang-undang tersebut ialah perbuatan membunuh, menikam, menikam dan mencuri. Betul. Okey, akan dikenakan hukuman bunuh. Very good. Okey. Akan dikenakan hukuman apa?
Nuha, perbuatan membunuh, menikam dan mencuri akan dikenakan hukuman titik. Dalam hukum kandang Melaka, sesiapa yang membunuh. Awak tertinggal hukuman bunuh ke kat sini? Ha. Sayang lah. Dapat 1 markah je. Sayang. Okey, patutnya awak ada perkataan hukum mati ke, hukum bunuh ke, dikenakan hukuman mati ke, dikenakan hukuman bunuh ke, dapat lagi 1 markah. Tapi disebabkan tertinggal perkataan yang paling penting, dia punya hukuman tu 1 markah je lah. Okey, dalam hukum kandang Melaka, sesiapa yang membunuh tanpa pengetahuan raja, betul, akan dikenakan hukuman bunuh. Okey, betul. Hal ini bertujuan untuk menjamin keselamatan. Okey, menjamin keselamatan. Saya cuba tengok, ada tak keselamatan? Tak ada. Okey, dalam skema tak ada. Skema SBP tak ada. Ketenteraman, menjamin tak ada. Kalau awak cakap jenayah menggugat keselamatan dan ketenteraman, ada. Keselamatan tak ada. Ketenteraman dapat. Kalau awak cakap menggugat hal ini, jenayah akan menggugat ketenteraman rakyat, dapat markah. Tapi kalau awak cakap menjamin, tak dapat markah. Okey, so dia agak pelik sikit lah. Selain itu, Undang-Undang Laut Melaka, nakhoda berkuasa menentukan nakhoda. Okey, nakhoda berkuasa menentukan. Sekejap. Okey, betul? Okey, menentukan hukuman dan seseorang yang membunuh orang lain di atas kapal akan dikenakan hukuman mati. So, 4 markah, Nuha. Very good. Tapi kalau awak boleh masukkan tentang fasal, lagi bagus. Okey, apa fasal yang ada dalam jenayah? Kita ada fasal 5.1. Fasal apa lagi? Fasal 4 dan fasal 5. 30. 30? Berapa fasal apa? Saya hafal pasal 30. Amalan riba. Tak ada. Ni dia tentang jenayah. Pasal 5.1, pasal 4 dan pasal 5. Jadi kalau boleh cakap tentang fasal, lebih baik. Okey, tapi tetap dapat 4 markah. Okey, so jom kita tengok jawapan hebat pula. Okey, teliti petikan akhbar berikut. Undang-undang akan gagal memenuhi objektif penggubalannya tanpa adanya elemen keadilan. Undang-undang dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Esro Awani. Okey, jelaskan kepentingan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang di negara kita. Okey, dia tanya tentang kepentingan keadilan. Ada tak jawapan dalam petikan yang kita boleh huraikan, kelas? Kalau jawapan macam ni? Ada tak? Jadi petikan ni kan, ada isi tak? Bermakna tak? Adakah Ada. ada isi tak? Ada bermakna tak? Ada kaitan tak? Ada. Ada. Adawiah kata ada. Nuha? Ada. Ada. Faris? Ada. Serius ada. Hawa? Ada ke? Ada. Yang adanya, kat mana kepentingan keadilan dalam petikan tersebut? Soalan minta jelaskan kepentingan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang di negara kita. Sekarang ni soalan dia, ada tak berdasarkan petikan tersebut? Ada tak? Tak ada kan? Tak Jadi ada. sebenarnya Oh, dia tak ada. dia tak ada isi pun. Dia tidak bermakna pun. Dia tak ada kaitan pun dengan kepentingan keadilan. Jadi dia tak ada kaitan. Jadi dia saja dia letak. Kadang-kadang hati-hati soalan boleh jadi macam ni. Kebat dia boleh jadi macam ni. Okey. So, satu petanda ataupun satu clue yang kita boleh lihat adalah tak ada pun soalan yang kata berdasarkan petikan tersebut. Kalau ada perkataan yang tu ataupun ulaskan berdasarkan ayat di atas. Ada dia sebut kita kena rujuk ke atas, biasanya ada isi. Tapi kalau soalan dia tak ada pun, disuruh tengok teliti petikan akhbar berikut, jelaskan kepentingan. Tak ada pun, jelaskan kepentingan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang negara. Tak ada. Jadi dia just minta kepentingan keadilan. So apa itu keadilan? Keadilan tu adalah salah satu keadilan tu macam mana? Salah satu hak
kepada yang benar. Dia macam tu. So antara kepentingan keadilan dalam pelaksanaan keadilan ialah memastikan semua rakyat dilayan sama rata. Very good. Dilayan sama rata. Selain itu, keadilan juga penting untuk memupuk keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan negara. Very good. Seterusnya, keadilan penting supaya dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Very good. Pandai. Adawiyah. Jelaslah bahawa keadilan merupakan tunjang utama. Very good. Dalam pelaksanaan undang-undang untuk menjamin keamanan negara. Adawiyah, atas dah buat keamanan, atas dah buat aman, bawah buat keamanan, dia sama maksud. Maksud. Jadi dia jadi apa? Dia jadi ulang. Ulangan. Hati-hati. Sayanglah. Kenapa awak tak buat menjamin kesejahteraan negara? Keliru cikgu. Ada lagi banyak perkataan yang kita boleh buat. Okey, so Faris, jom kita tengok. Okey, kepentingan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang di negara kita ialah keadilan dapat menjamin kestabilan ekonomi negara. Betul, menjamin kestabilan ekonomi. Hal ini kerana pelaksanaan undang-undang yang adil dapat mewujudkan satu persekitaran yang selamat dan diyakini yang dapat menarik pelabur luar untuk melabur di negara kita. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap kaki tangan dekat bukan kaki tangan dia. Kalau kaki tangan jauh tu dia macam kaki awak tangan awak. So kalau nak cakap tentang pekerja kerajaan ni dia kena dekat kaki tangan kerajaan. Contohnya hakim, tentera dan polis. Betul Faris? 4 markah. Okey, so kelas, apa lagi kepentingan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang negara kita? Kita boleh cakap tentang menjamin apa kelas? Menjamin hak rakyat. Okey, keadilan dia akan menjamin hak rakyat. Okey, dia kekalkan keamanan. Dia meningkatkan apa? Meningkatkan, cikgu buat short form meningkatkan kepercayaan rakyat. Kita bercakap rakyat semakin percayalah terhadap kerajaan dan membendung apa? Dia dapat membendung jenayah. Okey, jenayah dan salah laku. Okey, dan kepentingan keadilan juga dapat memupuk perpaduan. Okey, ni antara jawapan yang awak boleh guna. Jadi kadang-kadang dia bagi petikan pun tidak bermakna lah. Kita kena tengok juga soalan. Okey, so dia agak unik sikit lah untuk soalan SBP 2026. Okey, so jom kita buat sikit lagi kelas. Sikit je lagi. Kenapa cikgu tak boleh gerakkan dia? Ada orang kunci ke? Okey, so jom kita buat. Okey, 1A. Adawiyah. 1A Adawiyah. Okey, 1B Faris. Okey, C Nuha. Seorang lagi Hawa. Korang ada kelas ke lepas ni? Tak ada. Ada. Nuha? Tak ada. Kita lambat sikit boleh? Kita habiskan soalan nombor 2. Boleh ke? Boleh? Boleh cikgu. Buat dulu Boleh.
Cikgu, Ya, saya. maksud kebat yang Hawa kena buat ni, dia nak cara untuk proses tu berjalan dengan lancar ke cikgu? Ni tak awak bagi cadangan. Macam mana kita nak buat supaya proses pengundian di negara kita ni berjalan dengan lancar, melicinkan. Macam mana? Cuba fikir sikit. Macam mana? Faham? Baik, Ha. cikgu. Okey.
Siap dah ke? Dah, cikgu. Okey. Power. Dia agak kelakar sikit lah jawapan poster tu sebenarnya. Tapi tak apa. Ini kita tengok sekejap lagi. Macam mana kita nak licinkan proses pengundian okay, di negara kita. Okay. Set. Sikit lagi. Kita tunggu Hawa Sikit lagi Hawa nak habis tu. Cikgu tak ada idea dah. Okay. Tak apa, jom kita tengok sama-sama. Okay, so soalan 2. Pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan diadakan pada tahun 1955. Pilihan raya pertama peringkat persekutuan. Okay, so soalan A, dia tanya tentang, mengapakah pilihan raya tersebut diadakan? Oh, dia tanya, kenapa kita kena buat pilihan raya Okay, pilihan raya tersebut diadakan untuk asas berkerajaan sendiri, very good. Selain itu untuk memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan akhir sekali rakyat diberikan peluang untuk membentuk kerajaan pandai. Very good. Okey, ni antara jawapan dia. Dan jawapan paling simple yang mungkin awak semua boleh jawab adalah bila kita buat pilihan raya itu adalah salah satu cara kita nak menuju ke arah Kemerdekaan. ke arah kemerdekaan. Ni jawapan paling simple, okey. Yang kedua kita mungkin boleh cakap tentang kawan awak dah cakap dah tentang bentuk kerajaan, asas kerajaan sendiri, beri peluang pada rakyat untuk memilih pemimpin ataupun kita boleh cakap rakyat dapat membuat keputusan secara bebas. Okey. Ni antara jawapan lah. Okey, antara cadangan jawapan. Okey, rakyat terlibat dalam proses politik. Rakyat terlibat dalam politik. Okey. Ataupun mungkin kita cakap kita nak pastikan adanya amalan demokrasi. Okey, adanya amalan demokrasi dan kita nak bagi peluang yang adil. Kita boleh cakap tentang peluang yang adil kepada rakyat untuk membuka peluang yang adil kepada semua rakyat. Jadi dia berkaitan tentang peluang lah. Pilihan raya ni adalah salah satu kesempatan untuk rakyat menjadi pemimpin dengan cara mengundi. Okey, so B. Jelaskan proses pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan 1995. Faris buat soalan ni kan. Proses ada berapa Faris? Proses pilihan raya ada berapa? Ada 4. Mana ada 4? Sekejap. Ada 8. 8. Dia ada 8, okey? Apa 8? Yang pertama adalah penentuan sempadan kawasan. Penentuan sempadan kawasan dijalankan dengan penetapan kawasan, penetapan kawasan dan pendaftaran pengundi. Pendaftaran pengundi betul. Penetapan kawasan. Kalau awak buat penetapan kawasan, dia macam tak dapat markah lah. Dia ada satu perkataan yang paling penting. Penetapan sempadan kawasan. Awak kena ada perkataan sempadan. Sebab kita first step nak buat pilihan raya ni, kita kena pastikan kita ada sempadan. Sebab
Sebab kan, kenapa dia kena buat sempadan kawasan? Sebab bila kita bergabung, negeri-negeri bagi bersekutu, tidak bersekutu, negeri selat bergabung semua sekali, kita tak tahu nak bahagi macam mana kawasan tu. Jadi sebab tu proses pilihan raya yang pertama, kita nak pastikan ada pembahagian, sempadan. Jadi perkataan sempadan tu sangat penting. Kalau saya tak terima jawapan awak penetapan kawasan sahaja. Dan kita boleh cakap sebanyak berapa? 52 kawasan pilihan raya telah ditetapkan ataupun dibentuk. Okey. Selepas tu proses penamaan calon. Okey. Betul, penamaan calon dah dijalankan oleh individu. Kempen pilihan raya. Betul. Okey. Setelah itu pengundian dijalankan. Betul, pengundian. Akhir sekali peti undi. Okey, dikira dan keputusan pilihan raya akan diumumkan. Very good, Faris. Okey, so kalau kita tengok 8 step tu yang dia bermula dengan penentuan sempadan kawasan. Iaitu pada masa itu sebanyak 52 kawasan telah dibentuk. Okey, itu step yang pertama. Okey, ini step yang pertama. Sekejap Step yang pertama. Step yang kedua adalah apa? Rang undang-undang. Rang undang-undang diluluskan. Okey, itu step kedua. Step ketiga apa? Pendaftaran pengundi. Ni nombor 3. Nombor 4, penamaan calon. Okey, ni nombor 4. Penamaan calon. Nombor 5. Penamaan calon nombor 4. Nombor 5, kempen. Okey, nombor 7, mengundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6. Lepas tu 7. Keputusan 8. So dia 8 step dia. Okey, proses pilihan raya. Very good, Faris. Okey, so kita pergi kepada poster ni. Poster ni macam pelik sikit tapi tak apa, kita bincang sama-sama kelas. Okey, undilah suara anda masa depan kita. Jom mengundi. Okey, so dalam gambar ni dia bagi satu gambar, ada orang line up untuk pergi mengundi. Okey, ada perkataan sila beratur. Okey, beri cadangan anda untuk melecehkan proses mengundi berdasarkan poster tersebut. Okey, so jawapan dia mesti ada satu daripada poster. So soalan minta macam mana hampa nak buat supaya proses mengundi ni berjalan dengan lancar ataupun licin. Okey, so berdasarkan poster, cadangan saya untuk melicinkan proses itu ialah memastikan SPR menyediakan fasiliti pusat mengundi yang lebih teratur. Betul. Hal ini dapat mengelakkan kesesakan dan barisan panjang dengan menambah saluran mengundi. Betul. Dan kemah perteduhan. Pandailah. Okey, siapa ni? Nuha. Sebagai contoh, menyediakan saluran khas dan lorong mesra bagi warga emas dan OKU. Pandai. Kesimpulannya, pengurusan tempat mengundi yang sistematik. Tak payah Okey, yang sistematik dapat memberikan keselesaan sekaligus menggalakkan rakyat menunaikan tanggungjawab demi masa depan negara. Satu jawapan yang sangat bagus. Okey, so dia bagi cadangan apa? Kita kena buatlah SPR, kena buat facilities, okey, kena elakkan kesesakan barisan panjang, okey, tambah saluran, buat kemah, betul, sediakan kemah, laluan khas, saluran khas mesra pengguna untuk OKU dan warga emas. Lepas tu dia bagi inference, okey, very good. Hawa, cadangan saya untuk melecehkan proses mengundi ini ialah menguruskan tempat mengundi dengan cekap seperti menyediakan laluan kepada warga emas. Selain itu memberikan maklumat yang tepat berkaitan tarikh. Betul. Di semua platform digital. Seterusnya membuat pengiraan undi secara cekap. Betul. Dengan menggunakan sistem digital. Pandai. Selanjutnya melatih juru. Siapa juru? Yang bertugas. Okey, agar dapat mengamalkan sikap tulus dan berintegriti. Mungkin awak cakap melatih pengawas. Pengawas pilihan raya. Orang yang akan bekerja dalam tu kan. Okey, pilihan raya untuk bertugas dengan mengamalkan sikap tulus dan berintegriti. Dapat 4 markah. Okey, dan kelas sebenarnya awak kena masukkan sedikit tentang cadangan berdasarkan poster. Mungkin awak boleh minta rakyat supaya beratur. Beratur sebab soalan minta berdasarkan poster. Okey, so awak cakap mungkin beratur ketika menunggu giliran ataupun kita nak melicikkan proses pengundi, orang yang undi tu biasanya kita akan X kan. Jadi kita mungkin boleh cakap pangkah. Okey, ni cadangan saya lah. Pangkah calon okey, yang dipilih dengan betul. Janganlah X
X macam ni. Janganlah X macam ni. Janganlah buat macam ni ataupun kecil. Macam mana orang nak tahu awak pangkar? Pangkar betul-betul. X. Buat betul-betul sebesar-besar alam ke, seeloknya supaya orang yang nak kira undi tu dia tak pening tengok awak punya X tu. Jadi kita minta apa? Kita minta rakyat pangkah calon yang dipilih dengan betul. Okey, dan meletakkan pilihan calon dalam peti undi. Pelbagai kaum mengundi secara aman. Parti politik tidak bergaduh. Itu cadangan kita. Kita minta parti politik yang bertanding janganlah bergaduh antara satu sama lain. Bila bergaduh ni dia akan melambatkan proses. Nampak tak? Jadi itulah saranan kita ataupun cadangan kita. Jelas ke semua? Okey, soalan ni agak unik sebab kita rasa macam jarang kita buat macam ni kan. Yang itu soalan SBP nombor 2. Okey, ada soalan tak sebelum kita habiskan kelas? Semua? Panjang kelas hari ni. Tak ada. Tak ada. Okey, jelas ya? Jelas. Okey, kalau tak ada Jelas. ya, kalau tak ada apa-apa kita jumpa pada minggu hadapan. Terima kasih semua. Saya minta maaf lambat sikit hari ni. Okey. Tak apa, cikgu. Terima Terima kasih, kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Maaf, cikgu.